Sekarang masuk santan kan? Santan. Aman. Letak gula merah. 8.43 kita start kacau. Santan dan gula merah kat dalam ni. Kita tengok setiap pukul berapa. Bismillah. Hari ni kita buat 2 kawah tau. Dodol. Kawah pertama yang besar. Yang ini kawah kedua. Erol datang dulu. Erol. Ni sekarang dia dah pekat, dah likat. Udah? Erol. So, kita guna banyak tenaga lah nak kacau. Sudah boleh. Nah, ini belum letak tepung pulut lagi. So, tak apa, biarkan dulu. Ni baru santan dan gula merah. Mana boleh santan? Kita masuk tepung pulut. Tu dia. Ni apa? Gula eh? Tepung pulut dengan gula merah Oh. dengan santan. Gula belum masuk lagi. Gula dah. Dah masuk. Oh, gula tu eh? Gula pasir belum masuk lagi. Sekarang pukul 10.40 kita tengah mengacau lagi. Dah likat-likat tapi belum siap. Estimate pukul berapa siap? 1 atau pukul 2. Nampak best. Boleh lah sikit-sikit. Kita kena kawal api dari segi fizik 13 darab 2. Api tu kena sama level dengan masakan. Jadi kalau jadi apa-apa takut dia hangus ke macam sekarang tak kacau, boleh jadi keras. Okey. So api sekarang ni dah okey ke belum? Sekarang dah okey, dalam stabil, keadaan stabil. Kalau jadi apa-apa mungkin salah dia lah. Okey. Sekarang 12:06 pagi. Kita start pukul 8.40 lah. Kita buka makan semua, hidup api pukul 8. Ni dah siap belum? So, sekarang dalam progress level 7 dan nak menuju ke level 10 lah. Kita ada 10 level. Jadi dia belum pekat Belum pekat, dia agak scary jugalah. Sekarang pun dah agak scary. Apa agak scary ni? Agak scary untuk kacau dia. Oh okey okey. Sebab level 7. Yang ni level 7 kena yang ada bicep je lah. Aiman. Ini tulang lah. Dia buat lembut-lembut. Okey okey. Sekarang dah pukul 1.19 pagi. Belum siap lagi. Lagi 2 jam guys. Serius lah? Tak ah. Tapi dah likat lah. 1.40 pagi baru siap. Yang kecil lah. Yang sana belum siap. Dari sini. Spaghetti. Sis. Thank you for watching.